Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so kini Zurich Takaful menawarkan unlimited towing kilometer servis untuk motosikal 350cc ke bawah dan juga kereta anda. So dapatkan harga hari ini bersama saya Bob YP di Zurich Takaful. Terima kasih. Pagi sunyi kabus masih tebal, langit biru mula bersinar terang. Langkah tenang, kamera di tangan, Bob YP mula terbangkan harapan. Bukit hijau luas terbentang, angin lembut bawa ketenangan. Jom menaik tinggi sentuh awan, rakam dunia penuh keindahan. Dari bawah nampak biasa, dari atas lain ceritanya. Setiap sudut ada makna, setiap view ada rahasia. Terbang tinggi lihat dunia indah ciptaan yang Maha Esa. Dari hutan sampai ke pantai, semua rasa jadi damai. Bob YP di angkasa, bawa mimpi jadi nyata. Setiap shot penuh cerita, alam ini anugerah kita. Sungai mengalir tenang berliku, sawah menghijau sejauh mata. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so hari ni saya berada di negeri Johor, di Bandar Keluang. So hari ini saya nak pergi ke pelancaran sebuah Enforce Smart Shop yang berada di Keluang. Saya pernah datang ke sini dulu semasa Kembara Malaya 2, semasa saya ride solo Leo Chino, iaitu di kedai motor Wailing. So jom, hari ni memang ramai luncur ke Terengganu. Pasal hari ni adalah RZ member, so saya rasa mungkin media tak ramai yang dekat sini. So kita tengoklah siapa yang ada nanti. Alright, let's go. Depan kedai motor. Depan kedai? Saya media lah. Dah depan kedai. Depan kedai. Habis ni boleh parking? Ni saya tak tahu siapa bagi. Sorry First time lambat aku parking kau tadi. Dah lah aku lambat apa semua. Kau kenal lah pula. Aku dalam juga. Aku gas. Saya tak cukup jahat macam dia lah. Nak kena belajar. Baik sangat. Aduh, okay guys. So sekarang ni saya berada di Wailing Motor di Bandar Keluang. So hari ni ada pelancaran Enforce Smart Shop. So hari ni inilah dia, Wailing Motor. Saya pernah datang sini dulu. So kita tengok malam macam mana kejap lagi. Dan 2 biji motosikal akan dibuat gimmick untuk launching sekali lagi. So kita tengoklah motor apa yang bakal disajikan untuk kita. Ada 4 buah motosikal. So kita tengok. Alright, depan. Semua rekan-rekan daripada Keluang, apa khabar? Betul-betul depan. Dengan kiraan 1, 2, 3, go! Alright, kita tadi. Para tetamu jemputan, tuan-tuan, puan-puan yang hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good morning. Tajahau. Terlebih dahulu saya bagi pihak Enforce ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke majlis sambutan ulang tahun ke-9 Enforce Smart Shop Wailing Motor yang berhad pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak pengurusan 2, 3. Okey guys, kita baru saja selesai pelancaran 9th anniversary Enforce Smart Shop Wailing Motors yang berada di Keluang, Johor.
Okey, so depan saya ni ada dua buah motosikal. Satu adalah Arik Gobi di mana dia dilancarkan semasa di Maib Sedang, dan juga yang terbaru W Moto Nexi Pro. Yang ni dia dapat 4 features, dapat DRL baru, dapat backrest seat, dapat TPMS, dan juga ada welcome light dekat sebelah bawah apabila kita matikan enjin. Okey, inilah dia motosikalnya, W Moto Nexi Pro. Lain feature semua sama. Harga 9288. Okay. Ini dia punya DRL dia. Sebelah depan dia DRL dia. Ni meter dia. Ada TPMS. Okey. Ni dia punya backrest dia. Dan juga dia ada welcome light. Tak tahulah nampak ke tak nampak, dia kena matikan enjin dan kita tengok dekat bawah dia akan ada welcome light, tapi cuma tak jelas lah, bila malam nanti baru nampak. Alright, yang ni rasa tak perlu nak memperkenalkan lagi. Arik Gobi 250 antara skuter 250 yang harga mampu milik dan juga senang nak dibawa, throttle respon sangat ringan. Okay guys, so sekali lagi tahniah kepada Wailing Motors yang bahat. Pada korang semua yang berminat nak tengok motosikal yang terbaru ni, ada di showroom mereka mulai hari Sabtu 1 Ogos. Alright. Yang orang kata kenyang ni masak manis. Okay guys, so ni dia Arik Gobi pada yang baru kerja dengan saya. Ni dah dia motornya, meter dia macam ni rupanya. Bawah seat dia boleh isi 2 half helmet ataupun 1 helmet full face dengan 1 baju hujan. Kat belakang ni bateri, ni tool dia. Alright, kita telah pun mana si Atika tadi? Puan, nampak si apa khabar? Atika kat sini patut dihilang. Baik, terima kasih support. Aku duduk sini. Baik, dekat je. Ini keluar. Baik. Malam mau tengok kau punya. Baik bang. Datang juga kau hari ni. Datang, alhamdulillah. Okay guys, so macam inilah rupanya. Datang orang kau kan? Ada dengan wife. Ini lampu dia. Motor ni saya dah test ride dah dulu masa dekat China, dan antara motor 250 yang saya suka pasal dia punya throttle respon dia best gila. Okay. Kita ingin datang dengan ucapan TCS terima kasih kepada anda dan semua juga kerana sudi ABS. memperuntukkan masa pada pagi ini untuk kita sama-sama di sini bagi meraihkan ulang tahun yang ke-9 bagi kedai motor Wailing yang ada di Keluang, kerjasama Okey, kalau korang berminat boleh datang ke mana-mana cawangan Enforce Smart Shop. Sebelum kita umumkan cabutan kosong. Ada lagi draw? Ada ke? Oh, korang ada lagi draw? Ada lagi draw dia? Lepas ni apa? Follow jalan balik sekali ke apa? Ke awak melenjong? Oh, dia balik sekali lah. Minyak Malaysia lah. Minyak Malaysia lah. Dia berhenti dekat sebelum banyak minyak. Sampai ni lah sebelum tol. Sebelum tol ada Petronas belah kiri. Okey, siapa dia? 008 ni benar panggil. Tak ada nombor. Masa tak ambil saja. Saja tak ambil. Nombor dalam kan? Dalam kan? Tempat lain. Oh. Nombor ni 0 9 Ada can. 4 5. 3. Alah sikit. Sikit je lagi. Dia Tengok nampak tak? dia betul lah. Ambil kau. Tiket tu. 945. Alah sikit je lagi. 45 dengan 43 je. Betul. Aduh, tak ada rezeki. Tang corner kena. Itu sudah pun hampir dengan Okey guys, so alhamdulillah dah selesai dah apa yang nak dibuat di Keluang. So sekali lagi tahniah kepada Wailing Motor atas sambutan 9 anniversary dan juga pelancaran 2 buah motosikal daripada keluaran Arik dan juga keluaran W Motor. So okey, sekarang ni kita mulakan perjalanan untuk pulang. Saya nak stop dekat Petronas Tol Air Hitam sebelum melangsungkan perjalanan terus ke Kuala Lumpur. Hari ni saya bersama Wukong dan juga King Lekas yang berada di belakang. Good morning, YouTube. Yeah. I'm Bob YP.
Good morning, YouTube. Turn the camera on. Another day, another dream. Gotta keep moving on. From 0 views, late nights, editing alone. Coffee getting cold, but my vision's still strong. I hit record, tell the truth, no acting. Every comment, every like, yeah, I'm tracking. Started small, but I never lost faith. This channel is my road, every upload my lane. Good morning. Okay guys, Alhamdulillah dah selamat sampai di area Bukit Jalil. So sampai di sini sajalah video saya pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang saya jumpa di Keluang. Selamat mengundi buat King Lekas. Terima kasih Wukong kerana sudi ikut. Okay, bye bye Mrs. Bye bye. Sehingga kita berjumpa di episode akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so video hari ini dibawakan khas oleh RLT Racing. Segala audio dan visual recording semua dibawakan khas oleh DJI dan segala luggage system yang waterproof dibawakan oleh Krega. Berminat nak beli, tengok di description box. I'll be